Setiap tahun benda yang sama berlaku. Musim monsun tiba di sempadan Thailand, Malaysia. Dan setiap tahun ia mencetuskan satu krisis yang sepatutnya tak perlu berlaku. Hari ini kita nak bongkar macam mana satu fenomena alam yang sepatutnya kita dah bersedia boleh bertukar jadi satu bencana buatan manusia berulang kali. Kita mulakan dengan kesan kepada manusia. Bayangkan bila monsun melanda setiap hujung tahun, inilah realiti pahit yang terpaksa dihadapi oleh beribu-ribu orang. 33. Ini bukan nombor biasa tau. Inilah jumlah nyawa yang hilang di selatan Thailand sahaja. Itu pun dalam banjir baru-baru ni. Dan jangan lupa, puluhan ribu lagi hilang tempat tinggal di kedua-dua sempadan. Okey, jom kita gali lebih dalam. Nak faham krisis ni, kita kena faham dulu setting dia. Satu sempadan yang, secara literalnya hilang di telan air setiap tahun. Punca utama krisis ni, Sungai Golok. Sungai inilah yang jadi pemisah antara Thailand dan Malaysia. Sepatutnya ia jadi sempadan kan? Tapi tak. Untuk beberapa bulan setiap tahun, ia berubah jadi satu zon bencana gergasi yang dikongsi bersama. Dan kesannya memang parah. Kita bukan cakap pasal kerugian sikit-sikit. Kita cakap pasal kerugian ekonomi berbilion-bilion yang boleh hapuskan mata pencarian orang dan lumpuhkan perdagangan dalam sekelip mata je. Jadi kalau tengok sekali imbas, senang je nak salahkan cuaca kan? Jom kita siasat suspek utama ni, monsun timur laut. Memang betul, hujan beberapa tahun ni lebat gila sampai pecah rekod banjir besar yang dulu. Tapi, poin pentingnya bukan berapa banyak hujan turun. Hujan lebat masa monsun ni bukan benda mengejutkan. Ia benda yang pasti berlaku setiap tahun. Dan kat sinilah letaknya ironi paling besar. Dua-dua negara ada agensi kaji cuaca yang canggih gila. Maksudnya, diorang memang nampak ribut tu nak datang. Jadi kebolehan meramal tu bukanlah masalahnya. Ini yang buat kita tertanya-tanya soalan paling penting dalam krisis ni. Kalau semua orang dah tahu hujan lebat tu nak datang, kenapa setiap kali ia berakhir dengan malapetaka? Rupa-rupanya, puncanya bukan sekadar hujan. Sebenarnya, ia tentang apa yang berlaku di atas darat lama sebelum awan mula berkumpul. Penyelidik panggil ni tesis karam. Apa maksudnya? Maksudnya mudah. Banjir ni bukan bencana alam. Ia adalah krisis buatan manusia. Hasil daripada polisi. Puncanya bukan cuaca, tapi pilihan-pilihan yang kita buat. Inilah yang dipanggil paradoks kemajuan. Pelik kan? Segala usaha untuk membangunkan kawasan tu, bina kilang, jalan raya, projek pembangunan, sebenarnya secara langsung membawa kepada kemusnahan. Setiap langkah kemajuan tu sebenarnya menambahkan lagi risiko bencana. Kegagalan polisi dalam negara ni kemudian melimpah ke seberang sempadan. Ini mewujudkan satu keadaan yang pelih dan langsung tak membantu antara dua jiran yang sepatutnya baik. Jadi, apa yang berlaku? Daripada duduk semeja dan uruskan air sama-sama, dua-dua negara ni masuk dalam satu kitaran siapa peduli jiran. Masing-masing bina tembok konkrit sendiri. Thailand bina, air melimpah ke Malaysia. Malaysia pun nak bina juga. Hasilnya, sungai tu tersepit dan diramalkan akan melimpah lebih tinggi daripada kedua-dua tembok tu. Mesti anda fikir takkanlah diorang tak bincang benda ni. Oh, diorang memang bincang. Ada macam-macam jenis jawatan kuasa dah wujud sejak tahun 1979 lagi. Tapi, semua mesyuarat ni selalunya cuma nampak macam buat kerja. Padahal sebenarnya tak ada apa-apa tindakan pun. Jadual ni tunjuk segalanya. Cuba tengok. Bab ekonomi dan pengangkutan kerjasama memang mantap. Macam-macam perjanjian ada. Tapi, tengok pula lajur keselamatan alam sekitar. Semua kemajuan ni sama ada terancam atau lagi memburukkan risiko banjir. Isu paling asas iaitu pengurusan air bersama langsung gagal. Jadi, apa poin utamanya? Poin utamanya ialah percanggahan yang langsung tak masuk akal ni. Kita sibuk nak bina jambatan ekonomi baru di atas tanah yang kita tahu pasti akan tenggelam. Tapi dengar sini, tragedi ni sebenarnya boleh dielakkan. Analisisnya dah jelas dan cadangan penyelesaian pun dah ada. Masalahnya bukan tak ada cara, tapi ada tak kemahuan politik untuk lakukannya. Pakar dah bentangkan pelan 3 langkah yang sangat jelas. Nombor 1, tubuhkan satu badan khas untuk Sungai Golok yang ada kuasa undang-undang. Nombor 2, wajibkan semua projek pembangunan baru untuk kira sekali kos kerosakan alam sekitar. Dan nombor 3,
alihkan fokus dan duit daripada keselamatan tradisional kepada membina daya tahan terhadap bencana alam. Petikan daripada kajian ini betul-betul merumuskan segalanya. Ancaman sebenar kepada orang-orang di sempadan bukanlah penyeludup atau cakap-cakap politik, tapi air yang melimpah dari seberang. Jadi, akhirnya, kita ditinggalkan dengan satu soalan yang cukup provokatif. Pilihan yang ada sekarang bukanlah antara Thailand atau Malaysia. Pilihan sebenarnya ialah sama ada nak terus ulang kesilapan lalu dan karam bersama, atau akhirnya pilih untuk berenang dan selamat bersama.